Pernah tak anda tulis ayat jualan panjang lebar, tapi responnya krik-krik sampaikan rasa macam bercakap dengan dinding? Jangan risau, masalahnya bukan pada produk, tapi pada copywriting. Fundamental copywriting sebenarnya bukan tentang seni susun kata yang bombastik. Sifirnya mudah sahaja. Faham audiens dan selesaikan masalah mereka. Sebelum anda mula menulis, tanya diri sendiri 3 soalan penting ini. 1. Siapa yang membaca? 2. Apa masalah terbesar mereka? 3. Bagaimana produk tuan boleh jadi penyelamat mereka? Tukarkan fokus penulisan daripada apa produk saya boleh buat kepada apa untungnya pelanggan kalau beli produk ini. Tukar features kepada benefits. Struktur asasnya ringkas. Mulakan dengan headline yang menangkap perhatian dalam masa 3 saat. Masuk ke body copy yang membina emosi dan kepercayaan. Dan akhiri dengan call to action yang jelas. Beritahu mereka dengan tepat apa tindakan yang perlu dibuat seterusnya. Ingat, copywriting yang bagus tak nampak macam menjual, tapi nampak macam membantu. Jumpa lagi dalam episod akan datang.